Dia kena ada warna putih lagi sikit. So dah boleh join ride lah. Nampak jap? Tapi In tak biasa naik seorang. Selalu ada orang kat belakang. Tak boleh je kau macam tu. Ihin kena masuk Minang dulu lah. Cantik kan? Warna merah ni tu yang bejek tu. You. Hai, welcome to YouTube Apika. Pika. Johnny sliding on the mic. Muscle frame, then they blow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Soft girl, but I go hard. Best to get it ganyan, full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Coffee the sub, set the up, how to play. From zero naik, jadi highlight. Shining bright every time on side, click play, dan slow mo. You. Aku tukar. Dah. Tukar kan? Kan? Yang baru kan? Sekejap nak ajak yang ada je lah. Aku tengah suka konten ramai. Najla jom. Apa yang iunya? Ini bapak ni. Siapa yang buat merah-merah? Sabarlah tak pasang karbon lagi. Kalau ikut nanti. Jom. Kita letak ke tepi-tepi. Kenapa pula? Merah KD. Jahatnya Margori. Aisyah, tolong Pika. Tengok diorang. Aisyah le. Hey, bukan Sure. warna pink. Memanglah. Aisyah le. Motor Pika ke? Motor Pika. Semat gila ni. Ya, you don't know the art. Sama perempuan dengan lelaki. Kan Aisyah kan? Ya. Sama kan? Cuba Pika duduk. Tengok jahatnya. Najla duduk. Mana je boleh duduk? Duduk tepi. Tadi pakai kain. Oh, kenapa dia boy? Kenapa dia boy? Kenapa takut Harimau. Memang. tu dah salah. Afiq. Semat tu. Aisyah, apa perasaan Aisyah? Janganlah minta pendapat orang lain. Jangan minta pendapat dia. Sebab kamu sama aja. Aisyah kita gegap je lah sama kan? Apa nama motor ni? Nama motor ni Sofia Jane. Diam. Dia lah nama Sofia Jane. Hot pink, diam. Hot pink. Tak. Lagi tak betul. Tudung hitam. Lagi tak betul. Geli lah. Dengki. Sabarlah tak tukar lagi. Beli lah LED. Beli LED. Ya. Sandira buka. Tak sempat lagi. Bunyi macam semut. Abang JPJ tolong datang tengok motor diorang ni Abang JPJ. Tolong please Motor ni merah macam kuku Nazla lah. Lah Nazla matching. Matching aku ke Nazla. Ni buanglah ekor ni. Sabarlah. Nombor pelik ni. Adalah bawah ni. Ni. Besar-besar alam nomor. Ni. Kau mau kasih tengok siapa ni? Dari 2 km orang tahu. 8936. Dah tahu apa maksud dia tak? Apa? Kaya selamanya, baik selamanya. Chinese Tak baik mah. lah. Chinese mah. Aku Chinese. Kan Aisyah kan? Bagus lah ada set mirror. Kan supaya kalau kena tahan. Tengok Aisyah start je. Weh, nanti bagi aku link ni. Boleh. Aisyah start lah. Tengok. Aisyah dah post aku tengok motor. Lupa. Aisyah jom, Aisyah cuba naik. Habislah tu dia. Aisyah start. Kenapa lah habis dah Aisyah? Korang janganlah kacau Aisyah. Kamelan. Ya, berat gila. Berat. Weh, Aisyah tak larat. Aisyah kena pakai heels. Boleh larat. Berat gila ni. Ya. Mampus. Boleh. Boleh Cah. Hati-hati baru dia. Nanti ada yang pecah. Amri, yang tahu je tahu. Dah. Dah simin dah. Aura. Jiwa ini memang jiwa Aisyah. Oh my god, sedapnya bunyi dia. So handsome. Jangan turunkan tongkat dia turun Tongkat tu turun lagi. Yelah, boleh tutup dah. Dah, tutup. Aisyah tutup dulu. Asla. Mai sini Asla. Azla cuba red. Aisyah Asla red. Motor asal Memang ini satu test juga. Semua ni satu test. Biarlah kita orang satu stage. Cantik tapi dia punya rim. Rim je lah. Ya. Rim je. Bukan Angkat. buruk
tapi dia macam lain daripada Lain tahu tak? sikit. Macam Nah. Ni ganjil. rim candy. Ya, Kak Bella yang approve. Ni rim candy. Kalau kau judge macam kau judge Kak Bella. Orang pakai rim macam ni dulu ya 2013, 2014. Dengki lah Amri. Ni pun siapa kot? Sekarang 2026 sudah lah. Siapa nak beli itu? Semi tu. Kepala aku tak mampu. Ya. Tak mampu nak tolong ke belakang. Aku nak beli motor. Boleh je toleh. Dah. Wih, gantoi. Mai tak tengok konten. Aku nak beli motor dah. Nak ke... Okay, bye. Kantoi. Una. Lah, Pika, terima kasih buat motor aku. Terima kasih buat motor aku. Mela, Una nak cuba tak naik? Tak pandai bawa. Oh, anu motor Pika. Cantik tak? Itu dah ada kan? Handsome sangat. Tak. Nama dia apa? Nama dia Sofia. Sofia. Pergi Sofia dah. Jin. Comel. Kalau kau dapat Willy, aku bagi kau 100. Tak adalah. Nama dia bukan nak panggil dia. Aku bagi kau 100. Tahu lah nama apa Kan lagi. bagi challenge dengan dia. Apa? Kami bagi kau. Okey, 500 kan? Aku 500. Kalau aku 500. boleh Willy 600 kau dapat. Kalau kau boleh Willy. Aku pun tak berani nak Aku Willy. boleh. 600 murah gila bapak. Ya. 6,000. Willy. Willy. Lari boleh dapat dia yang satu konten post. Betul. Bukan aslah. RM6,000 tu rate TikTok lah. Rate TikTok. Apa lagi lah. Ni nyawa Nyawa tau. dia orang Okey, tak. aku Willy berapa kamu boleh bagi? Aku Willy, berapa kamu boleh bagi? Tak ada. Kau nak perempuan je. Motor orang. Go Soleh. Memang dalam kepala kan ni? Sabar tadi nampak engkau tinggi sangat. Pakai rim ni 2013 Pika. Okay, Amri. Apa yang approve lah? Habis approve tau. Sejak bila? Habis cakap kan. Okey. Lah dia approve. Habis tu. Terpaksa je tu habis. Approve. Kau tengok Ajar lah, dengan Pika, Abel. kau ikutkan ni. Dia yang tanya Abel. Dia tanya Abel lah. Dia tanya Abel lah. Abel okey lah. Abel approve. Tak nak tanya yang bising-bising ni ada motor apa? Oh my god. Kami ada skill, bukan kami jatuh dekat besi. Janganlah Ahmad. Dah ini macam ni kan ni. Dah okey lah Amri. Yang aku tak tahan. Sendayan motor. Bukanlah awak. Baru ambil Man. Sabarlah. Sabarlah weh. Kita pakai standard lah dulu number plate. Kata nak pegang bagi kita orang. Okey. 1, 2, 3. Sini kalau boleh pakai yang nombor 5 lah. Ada tu pakai nombor berapa? Itu je kan. Jangan pakai nombor 1 tu lagi. Macam mana boleh dapat? Ni dia boleh tarik, Boleh tarik. Lepas tu kau boleh. Oh, hebat. Dia yang biasa mungkin punya. Dia ni nombor 1 ada tu. Dia lagi besar nombor lagi panjang Tengok kesiasaan kau nak tarik tu. Okey, tanya Tika. Tanya, thank you. Okey, tanya Tika. Thank you. Recording ni memang patut kena condemn. Yes. Dah gini je lah kami. Bukan condemn Apa? orang. Memang patut condemn. Kita orang tak kena orang kena kita. Memang korang layak. Orang Layak betul. di-condemn. I do condemn. Siapa nak? Tengoklah perangai sebenar aku. Inilah sebenarnya dalam konten kita orang. Dekat konten Abel buat muka kesian dia sampai orang lain Minta simpati kat konten Dia Abel. diorang lah yang Macam ni lah, pembuli. nanti buat live dia nangis-nangis. Betul buat live nangis-nangis Kami nanti. akan bully kamu di jalan nanti. So means korang betul lah korang adalah pembuli sebenarnya. Dia lah Pembuli. Tapi tengoklah nanti siapa kalau kau ada apa-apa siapa yang datang dulu. Aku tahu yang pasti Thank bukan you, kau lah. Yang pasti Amri. bukan kau. Yang Tak. yang tahu Irfan. Sebenarnya Siapa yang datang dulu? Aisyah sebenarnya itu kan dia jatuh motor sebab motor ni berat Siapa kan. duluan datang? Tak cuba kasih tahu. Dia tolong angkat Aisyah Sebab dia sebenarnya. paling dekat dengan kau. Kalau dia depan, dia tak tolong dah. Macam mana dia tinggal mat tu? Masuk Oh. web pun dia tak pi. Pika. Tak boleh nak bersama lah. Kebetulan je. Kan. Itu kebetulan. Sebab dia kat belakang itu kebetulan. Kau pun kena tinggal. Kalau dia ke depan aku rasa dia tinggalkan Tak ada, aku. kira salah. Friendship fake. Nyawa hang hujung-hujung tanduk pun dia tak datang weh. Sakit weh. Sakit hati aku. Sedar perangai dia macam mana. Kau Dina nak cuba naik tak? Baru sedar balik. Balik. Itu yang kamu Pika. nampak lah. Yang kamu tidak nampak kamu dah tahu pun. Motor Pika. Dia punya. Baru balik. Rek baru lah. Rina bila nak beli. Tak suka bawa motor. Dina suka kereta. Doakan Dina beli kereta baru nanti. Dia nak Porsche doang kan dia. Oh, amin. Amin berat tu. Tak lah. Boleh je. Dia still ada lagi seat lagi. Sebab itu Pika bawa Aina dulu belakang Bisa ni. Rina.
Congrats Rina. Angan-angan. Dah yang penting ada niat. Niat tu Ya, penting. bye Una, thank you. Macam ni Echa nak tu lah. Macam ni Amri nak mahala dengan Echa lah. Niat tu penting. Shut up. Jangan ambil. Kita tengah condemn. Kita tengah condemn. Kita tengok makan dia. Nak ambil perempuan tu. Kita condemn dia orang. It's not good for you. Udah. 100 kali Bawa aku pegang kunci ni kan? Dah pegang kunci ni. Kenapa kasi keluar lagi siang? Sian dia. Thank you korang. Thank you korang sudah masuk Fika. Kau semua lah kalau lebih semua lah handsome kalau kau. Ada kamu hidup kau ke? Dah. Biarlah dia. Adakah kau hidup kau? Biarlah dia. Apa bully? Tu betul dia suka bully orang. Kenapa ada stiker lagi ni weh? Sebab aku baru hantar tak cabut lagi. Kau saja sabotaj. Mana ada? Dah lah aku rasa. Kopek. Aku rasa Pika. Dah lah kau untuk kopek. Supaya Supaya apa? record lama-lama lah motor ni. Ya, kenapa? Biarlah dia. Kaki aku dah angkat dah. Kalau aku lah, kalau kau tanya aku minta pendapat aku apa yang perlu dibuatkan untuk keselesaan. Banyak Aku giveaway. tahu tak? Sebenarnya banyak benda yang bahaya Ya, tau dekat motor kau ni. betul. Kalau kau jatuh, dia akan tiba-tiba putus tangan. Ayo, yo, 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 yo. Serius, ini kejadian aku depan mata. Aku lama sudah bawa motor. Okay. Ada yang putus tangan, ada yang ni. Aku tak minta lah tapi hati-hati. Doa lah, doakan yang baik-baik je. Sebab Benda-benda ni semua tajam ni. sebab kena aku buang kan sebenarnya ni. Ni yang tu, yang tu. Betul lah, aku nampak depan mata aku weh. Apa yang Side mirror, kalau kau pasang side mirror dekat sini Tadi kat mana lagi, kelas je? lagi bahaya. Satu kan? Satu je orang buat. Tak tahulah, aku tak tahu. Aku rasa sentuh pun benda tu. Tengoklah. Sudah tergantung baru tengah ada. Jangan cakap. Aisyah tengok dia cakap benda bukan-bukan. Kita orang ni baru nak bawa motor tau. Satu 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 dia nak ni, dia nak macam Oh, dia macam terkejut. Macam tu ya Tak pasti terkejut. yang jatuh tu. Dah, ni dia punya ni dia pendek. nak mati. Kelas dia Pendek pendek. sangat. Buat 5 tu, 5 tu. Tak ada 3 Ni, bila? Cuba. Betul pendek. Sedap sikit. Thank you. Sorry lah, saya tak ada abang lelaki yang tak ada adik lelaki. So memang tak bantuan diorang lah untuk tengokkan motor ni. Aku Thank you stop, korang. Ya, Amdi. Kalau aku banyak sudah berkawan dengan orang-orang Okay. yang membuli ni lah yang akan selalu Betul. betul. Kalau yang setakat yang puji-puji tadi tu sebenarnya tak boleh. Ya. Ini aku jujur lah, dalam persahabatan aku dalam merempit, dalam membawa motor ni, yang tak boleh pakai ni lah yang akan boleh pakai nanti kalau kau dah Tak, berkesan. sebenarnya okey. Yang banyak yang banyak baik-baik tadi tu perempuan. Perempuan kalau apa-apa jadi dia pun tak tahu nak buat apa-apa tau. Kita orang perlu pertolongan lelaki. Tengok macam tu. Kau kenal siapa perempuan tu? Aisyah. Kenapa kau cakap? Tak boleh pakai weh itu. Beli motor baru. Bukan tahu pun. Jangan cakap tau dia itu dibawa pusing-pusing. Bawa aja kalau rosak tak tahu apa tu. Kalau kau rosak, you kan boleh tolong pun. Tolong tengok Sebab tu Aku rasa dia beli tu sebab dia punya kemauan jadi dewasa. Aku rasa lah. Bukan lah. Macam kayak kita Konten je. konten je tu. Aku rasa sebab ni dia, kau tahu lah remaja ni semua mau ni. Oh, kan. dia tengok orang nak. Tengok Dia orang nak. ni. Apa orang panggil tu sekarang, zaman sekarang tu? Culture shock. Culture shock. Bukan, kata Syah tu bukan. Yang tukar colour tu kata Syah. Habis apa? Folk apa lu? FOMO. Fokiok. Apa ni? Ini lawak-lawak Malkori ni. Jangan kasi masuk. Oh, jangan Orang tak boleh terima dalam konten dia. Fokiok tu lain. Jangan quality. Sudahlah, aku rasa ini jalan screen time Thank kita you, bagi. Farah. Kita bagi sikit. Thank you Malkori sudah dalam konten Fika. Nanti kalau Yang belakang tu kenapa? Dia admire sebab Siapa tu? sebab jangan condemn dia lah. Kau jangan condemn dia. Ha? Jangan condemn dia, nanti dia sedih. Nanti orang kecam kita. Oh, iya ke? Dekat konten dia aku kena kecam sebab condemn dia. itulah kau. Betul. Tai. Tapi yang condemn ni lah yang akan ada sama kau nanti. Iyalah ada. Bangai. Aku sanggup lepas tai ke atas tanduk. Tai. Serius? Betul. Betul. Yes. Betul. Tidak. Thank you korang sudah masukkan Fika dah. Macam-macam dah. Dia memang seorang pembuli sebenarnya. So kita tunggu orang lain turun kat bawah kejap. Sebab yang lain semua tengah show konten. Malah nak kacau diorang. Kita turun bawah. Kita panggil diorang tengok motor Fika. Hai. Sini. Ipan. Kenapa kau bawa muka? Sabar jap. Aku nak tengok muka dia. Tak, muka Ipan. Dia macam tak puas hati ke macam tak suka ke? Dia kena ada warna putih lagi sikit. Kenapa warna putih pula? Itu sudah warna hitam.
Lepas tu warna putih lagi. Aku tak faham. At least ada lain baru nampak macam Spiderman. Tapi Ah. kalau apa macam cantik lah, sumpah je. Cantik kan? Kau approve kan motor ni? 100% approve. So dah boleh join ride lah? Tak apalah, nanti kita orang bertiga yang perempuan akan kat belakang ikut je budak lelaki-lelaki. Sudah risau. Sebab hari tu kita orang pergi Putrajaya, yang menjaga yang kat belakang ni adalah Ipan. Habis dah lepas. Oh. Habis Nuah. dah lepas ni. Risau so aku Nuah lepas ni Nuah. Nuah, lepas ni right aku risau so. Kenapa risau? Kalau lepas ni ada okey Asla aku Bukan setakat rumah. diam dulu. Bagi aku cakap. Diam dulu aku cakap. Apa di mana ni? Kalau Asla aku dah risau lagi. Dia masih boleh laju. Aisyah dengan Aisyah ni. Aisyah mana motor? Kenapa kau cakap aku tak boleh laju? Aku risau lambat check-in homestay gara-gara tunggu kamu. Apa Ipan, ni? tapi cakap, ini air tu bawa Aina tau. jap. Ini tu bawa Aina tau. Fikir rumah merah. Sport merah pun ada. Nuah tak approve ke sport merah ni? Oh ni cantik pula macam cherry. Cherry macam baju kau tu. Ini merun. Merun beza sorry lah, cinta tu kan buta. Aku pernah dengar. Dah banyak kali dia benda. Wih. Tapi nice lah. Okay. Nice lah. Kenapa pilihan warna merah? Sebab dia kan ada tunjuk gambar kat satu abang tu, kan nak buat macam ni. Tapi sebab dia pakai carbon kan, so kena kumpul duit carbon Beli dulu carbon? lah. InsyaAllah. Ni 4 konten, 5 konten lagi ada. Wallpaper gambar aku tu. Bukanlah perasan. Wah, perasan je kau. Wallpaper gambar kau. Kena buat macam ni. Tak. Tahu. Nak buat macam ni. Okey, boleh buat macam tu. Lepas tu apa yang kena buat? Rainbow depan belakang. Nuah belanja. Terima kasih Nuah. Tak adalah, dia okey je, lawak je. Tak Okey ada. je kan? ni? Nice kan? Tak, sebab lampu tak sempat sampai lagi. So kita pasang ni dulu. Apa ni? Tapi okey je. Lampu tak pasang lagi. Bagi Noah kalau bagian kalau perempuan lah. Negeri okey lah. Tapi macam ni, semua ni tak nak mah. Tapi ni keselamatan okey Keselamatan, je. betul. Tapi kalau macam nak heavy jarang. Sebab Fikir kan bawa Tak pernah. bawa selalu. So macam ni macam biar dululah nanti dah okey. Lawa je. Kan, thank you Nuah. Noah pun tak mampu nak beli. Ni okey lah, mampu beli. Nuah, jangan risau Nuah. Nuah 1 bulan insya-Allah dah boleh beli sebenarnya. Tapi Nuah tak minat kan? Setuju kan cakap? Nuah tak minat kan? minat. Lepas tu? Dia tak mencukupi lagi. Oh. Dia dah beli lah. Amin. So, adakah Nuah akan join kita orang punya geng-geng ride lepas ni? InsyaAllah. Amin. Bukan tak minat, dia boleh je bawa. Tapi Cuba Nuah bawa yang ni. Cuba naik yang ni. Sebab Nuah kecil tau. Macam Fikir macam nak tengok lah orang kecil bawah. Ish. Come on lah. Weh, Nuah sampai weh. Dia sama je. Korang tengok Nuah bawa. Sabar jap. Oh ya. Nuah. Nampak marah sejati dia. Ini nampak betul-betul marah sejati sebenarnya. Weh, Nuah, sama Nuah. Ipan macam pandang-pandang kan. Apa Ihin? Ihin rasa motor siapa? Motor Ihin. Motor Ihin baru. Birthday Ihin ke? Untuk birthday Ihin. Ini tak banyak Ihin. Asal dia dengan Ihin dia tak betul kamera ni. Ya Allah, Nuah larat Nuah. Kita bawa. Lawa lah motor Pika. Thank you Nuah. Nuah beli nak duit. Pika beli kat mana? Fika beli motor ni. Ni. Itu bukan Ihin. Ihin ni bukan. Ini motor siapa? Ini Big Boss punya. Oh. Motor yang kita nak naik dua-dua? Kalau yang ini lah. kau pakai, Memang apa jawapan dia? Sekejap. Boleh try duduk? Go.
Lawa-lawa. Ihin. Tapi Ihin tak biasa naik seorang. Selalu ada orang kat belakang. Tak boleh Ihin kau macam tu. Ihin kena masuk Minang dulu lah. Ihin dengan Fika memang macam ni tau korang. Nampak cute-cute je. Ini dah lama tak kena macam ni. Ihin dah lama tak kena macam ni? Ya. Sebab Ihin dah lama solo. Ya. Selepas ni Ihin dah boleh lah bawa motor-motor macam ni lah. Boleh. Ihin dah boleh beli motor dah korang. Yeng. Yeng. Kenapa dia macam mana malu? Ihin kan tahu Fika ni menolak romantik tau sebenarnya orangnya. Ui Ihin. Ihin sabar. Please, tolong Ihin. At least. Oh, okay, thank you. Fika lah penyelamat sebenarnya untuk Ihin. Thank you, Mika. So Ihin approve tak dia punya rapping ni apa semuanya. Lawak. Lawak. Thank you Noah. Terima kasih Noah. Tak sangka Fika- Noah daripada tadi tau dia support konten Fika. Fika sangat happy. Ya, tak sangka. Noah Pika memang boleh- very supportive-nya member. Tak sangka Pika pandai rap betul. Pika dah berani bawa highway. Dah lama dah. Good news. Ni happy tapi Hari tu je dia gagak-gagak sebab dia masih fobia. Dia jatuh itu. Lepas tu motor ni kan berat. Sebelum film ni Fika pakai Ninja 250. Hari ingat. Dia ringan. Ni dia tambah lagi 30 kilo berat. 400. So tak berani nak bawa masa tu. Ni dah okey, tapi bawa slow lah Bila. InsyaAllah. Jangan laju lagi. Tapi ni tak payah cakap konten lah. Masa paling laju Fika buat apa? Kalau sisi besar macam ni, pulah dah tahu 19 selamba. 18 Sebab dia sama. tak rasa pun. Tak rasa. Sebab dia berat kan? Ya. Boleh, tapi dia sebelum. Thank you Noah. Ada. Pakai tak? Hey, super. Selepas ni Ihin dah boleh beli motor dah baru. boleh. Terima kasih Pika sebab bagi bawa motor Pika. Mungkin lepas ni Ihin boleh join kita orang ride lepas-lepas sama. Tapi Pika jangan kau nak tajam. Ini takut. Fika tak berani kalau nak tajam lagi. Bukan Ini tak risau. Selalunya kalau kau nak tajam ada orang jaga. Ya, Ini tahu. Sebab tu Ini tengok Ipan macam sabar. Tapi apa pun, walaupun Pika bawa motor besar kah atau yes motor ni 400cc apa semua, tapi jangan laju-laju, hati-hati je. Betul. Hati-hati je. Tapi kalau kita ride ramai-ramai, tahulah kan. Tak apa? Izzat nak request satu. Apa? Kalau Pika ride, pastikan ada Ipan kat belakang. Ipan kan selalu jaga orang-orang yang bawa motor slow. Ya. Ipan ni cakap sumpah demi Allah tak tipu. Sumpah demi Allah. Dia cakap sumpah demi Allah. Bukan dalam konten tau dia green flag. Bukan. Luar konten pun green flag. dia green flag. Sebab Ini tengok dekat Bila tu. Dia dengan anak Kak Bila dia jaga dia semua dia tolong tengok kan dia risau kalau keluar. Sumpah tak tipu. Ipan ni selalu green flag guys sebenarnya. Sebab orang kan ingat dalam konten. Dia malu. Dia malu pula. Orang ingat dalam konten. So rasa In baca komen cakap Ipan dalam konten. Tak. In dengan mata In sendiri. Macam green flag. Okay lah, Tapi In cakap Ni harap Pika jadi green flag. Bukan. Dia Kita orang kawan je. green flag. Dia green flag. Tadi dia cakap siapa? Dia cakap semoga Pika green flag. Fika memang green flag. In kau untuk siapa? Semua orang. Kau cakap untuk In. Menolak. Habis sampai lah pula. Pika tak cakap untuk In. Tu semua orang lah. Fika baik dengan semua orang. Tapi Pika tak cakap untuk In. Patutnya untuk In. Oh, kenapa tu Ihin je seorang? Motor Pika tak lawa. Jahatnya. Tak suka motor Pika. Jahatnya. Wih. I hate Ihin. Okeylah korang. Itu saja. Jap, Mira Capi sini. Ada something. Tak nampak Assalamualaikum. Nampak? Kenapa tak nampak? Weh, sabar. Sabar. Tukar angle. Tukar angle. Capi jauh sangat. Khas untuk Mira. Khas untuk Mira. What do you mean khas untuk Mira? Sebab Mira berduduk di belakang ni. Oh my god. Sebab tu aku tak tukar single seat. Boleh single? Boleh. So untuk Mira. Untuk Mira berduduk belakang ni tu hanya putih. Boleh. Putih. Itu warna putih. Sekarang tukar warna hijau. Ready? Oh. Letak mic kat situ sikit. Bagi pecah mic dia. Kat sini. Ke sini lah sayang. Bawah. Plus.
Tak apa Syah, tak apa Syah. Dah dah. Weh, minyak tak ada. Itulah tu. Aku saya datang sini minyak memang tak ada. Weh, Ya. bunyi dia macam kereta abel. So, mungkin lepas dia aku boleh beli kereta macam Abel. Ni apa? Set mirror Cina ke apa? Sepet now ni. Daripada pakai set mirror ori besar sangat. Betul saya mirror ke? Set mirror. Cumanya gaya AI tak pakai. Weh, jap, ni betul seat Mira. Kenapa boleh letak nama Mira sini? Boleh. Shit. Dia nak buat So aku kan beritahu korang kan Mira talent perempuan yang sangatlah baik dengan Pika sebenarnya. Daripada yang bestie-bestie lain kan, Mira macam banyak ambil berat. Pika makan. Dia macam kakak-kakak. Dia macam kakak-kakak. Mana ada aku selalu cakap, Pika bila nak balik? Kenapa ada muka? Mana ada? Pika motor hang lapar Tak, dekat sini. sebenarnya pagi tadi kan dia kat sini. Pika, lapar tak? Nah, roti untuk kau. Syah pun nampak depan mata. Janganlah reveal. Jangan reveal. Nanti orang masuk minang lah. Jangan. Awal sangat nanti makin. Awak cakap, alah. Kenapa? Spiderman ke? Ya, Spiderman. Kata dalam bag-bag selalu kita bawa tu semua ada Spiderman. Suka warna hitam ni. Patutlah hitam merah. Kalau korang perasan tak dalam KPI tu kan Abel tanya kau suka warna apa? Aku cakap warna merah. Sebab tu aku masuk warna merah. Ada line merah. Kau macam ada taste weh. Kau punya sport ring kan? Ya. Kau orang panggil. Weh, kau lah orang pertama. Ready. Merah ke merah? Tak, semua orang cakap aku tak ada taste. Wine red. Orang yang tak ada taste. Pika. Weh, Orang aku yang rasa tak ada kau ada taste ada lah. taste kan? Sebab rim merah kena dengan stripe merah ni. Kiki dalam betul kan? Ni Mira. Start ni. Tarik ke sini. Lagi. Ada minyak. Contoh aku saya tak ada minyak je. Bagus tu. Weh, sebagian ke apa ni dia? Boleh nak try lagi. Boleh tak? Nak ambil aura. orang bawa, Aura yang bro rasakan. Yang bro rasakan. Yang bro. Mat tak payah aura. Fikir nak kereta Mat sebenarnya. Ajar ambil. Sweat. Sila tak? Dia bagi kucing anda dia. Oh, bagi mic. Okay, bagi kucing anda dia. Bagi mic dia mampu. Dia kata, Alah, betul ke nak bagi mic? Bukan dah bagi hati ke? Adik nak bonceng abang boleh? boleh abang. Abang duduk sini abang. Bukan adik nak macam abang nak macam adik. Boleh duduk belakang ke? Boleh Oh, sebab tak cabut je. Dia gendut. Bukan seater. Cantik. Dia lowet nak pada duduk ke? Tak. Weh, Pika dah abang nak beli. Cantik buat. Tak. Ni Siapa buat? ini Kevin buat. Berat tau. So nanti nak buang ni dah sebab dah dekat bawah ni. Beza dengan ni ZX lain. Ni yang ni berat sikit. Patut. Patutlah jatuh. Berat. Ya, Mat. Sebab tu hari tu Fika tak ikut pergi ride Yang bro rasakan. Jatuh. sebab ni kan berat. Dulu Fika bawa Ninja 250. Ninja. So bila bawa ni dia berat sangat. So tak confident lagi nak bawa benda tu. Oh, faham. So bila dah bawa lama-lama confident barulah nak bawa pergi ride. Tapi ni laju lagi kan daripada ZX4 yang lain kan? Tidak. Ya ke? Alah, humble pula. Jangan. Ni buat apa ni? Spiderman. Oh, Spiderman. Okay. Alah tak selesa pula. Gambar merah. Boleh pula dia duduk sini. Bukan. Try ni. Oh, tak buat. Boleh hot Shopee punya. Buat lagi. Boleh besar lagi. Kena besar kat sini. Topik muka aku pula lagi. Kata ambil kata. Ayo, Mat, ambil kereta Mat. Ambil kereta Mat. Kita buat kereta Mat. Kita boleh beli dua Tu motor. ambil Nissan Silver Boleh kan? beli 3. Boleh beli 3. Share satu. Dia satu, Fika untuk Mira satu. Kata aku mahal lah boleh beli 5. 5. Takkan 3 je. 40,000 dah. 40,000. 48, Kata aku 100 setengah. Boleh 4. Ya, boleh 4. So satu, 2, 3, 4. Ada kerja kita tadi jangan bagi. Okay, jom. Tak sama. Sebab kita pun dah siap make up dah. So aku pun akan jual. Siapa make up? Aku make up dalam 15,000. Tak, kalau dah make up tu dia tak kira harga sebenarnya. Oh, tak kira harga lah. Ni stok kat siapa ni? Boleh beli 4. Boleh 4. Oh, ingat 2 je. Alah sengih-sengih ada blushing, wallpaper dia blushing macam ni. Kadang boleh beli 6. Wih. Cik, kalau beli 8 macam mana? Kau pernah nampak ni budak tumuk ah? Thank you korang. So, okay lah korang approve lah motor ni. Okay. Approve. Thank you. Okay, besok nanti kat sini tambah speaker tau. Untuk pasang sambil-sambil berride lagu Despacito. Ayolah. Kalah nanti lawan aku. Kalah nanti lawan aku. Kalau lawan dia tapi menang FYP Pika. Aku bagi je. Aku 4 tahun dah FIP. Thank you Mak. Lama. Despacito. Tak masalahnya boleh nyanyi lagu sama-sama nak Despacito macam tu kan. Ya, weh.
Aku bangga. Nampak sangat chemistry diorang dua kuat. Saya jaga muka saya. Chef. Dia tepuk tangan. Sakit je jadi share, sakit je jadi share. Tiga bar pula. Sebab tadi kan beg turun bawah kan. Dia tegak balik. Dia Boleh ke nak bawa? boleh bawa ni. Dah rekod sini, rekod sini. Aku stop. Rekod dulu. Dah. Tak. Tak. Ni. Dah ketan ni weh. Dapat muka botok kat sini. Okay, kau ramai nak bawa motor Fika. Bye, Mat. Orang boleh layan putih ni. Tekan bawah lagi. Minyak tadi Mak, jangan bawa jauh-jauh Mak. Hey. Hey. Love. Love. Betul-betul pembuli diorang ni tau. Nate. Jagu. Jangan dia pula habis. Ada siapa yang nak bawa pula? Depan mana? Lagi Sri Paiman. Oh, ya ke? Sakit lah mata aku nampak nombor flat kau tu. Wah, sebab lampu tak sampai lagi. Wow. Aina. Dah gerak. Weh, Koles ni memang kalau merah Ya, memang warna merah kat sini, weh. Nampak tak? Cantik kan? Warna merah ni ke yang bejek tu? Ya. Kan dekat sini kau letak karbon ke? Belum mampu lagi. Tu kamera. Cak. Aina. Aina rest jap. Aina bawa jap, Aina. Rest jap. Lain. Pula bunyi dia. Okay, cuba sekali lagi. Bunyi lain pula. Abi jangan cahaya be. Lain pula. Okay, cuba kita try kat gear 2. Jangan adik main-main. Be janji. Agak apa? Okay, buat pula. Okay, sekarang ni kita dekat gear 3. Gear 3. Hey, itu bukan radio yang sebenar ni, radio yang sebenar. Ready! Dah sampai dah. Daus tepihan. Aiman, hati-hati tau. Aiman tak payah. Aku ke depan nanti. Aiman tak pakai headset tu, hati-hati. Aiman, away from me. Aiman, weh. Aiman, hati-hati Aiman. Hati-hati Aiman. Hati-hati Aiman. Hati-hati Aiman. Hati-hati Aiman. Berapa pula Fatimah dengan Aina ni? Motor aku. Motor Mika. Jom dia, Man. Hello teman. Tak, dia kenapa ni? Dia kenapa ni? Tadi ada macam arrest tadi masuk. Nampak? Next. Flash pendek ke? Okay, korang sedih pasal kau Fika Aina.
Sebenarnya konten ni akan bersambung dengan konten Aina sebenarnya. Bersambung weh. Tapi tu nantilah. Sebab tu tadi Aina masuk konten Fika. Ya guys. So tadi disebabkan Aius dah try Motopika, maka malam ni Aius mungkin akan ada untuk projek sambungan. So korang nanti dalam konten seterusnya dekat YT Aina. So itu sahaja konten Fika pada hari ni. Thank you semua orang. Bye. Lagi bagus-bagusnya tapi bagiku biasa saja. Sekali je kau perjuangkan aku, but you never. Barang antik ni berkelas. Apalagi mata pundak lutut kaki ke mataku berdiri. Kalau sampai ku miliki, tak mau ku tidur lagi. Alamat malah nanti kau pergi. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja, semuanya ini ada isinya kamu semua. Alammu inikah jatuh cinta? Apa kamu sayang? Apa hayalan cubit aku sekarang? Buat mabuk kepayang, seketika pingsan, mana nafas buatan. Can I see you for a minute? Boleh aku visit? Siuman bendera aku pamit. Kalau memang naga-naganya kau berkenan, ku berangkat sekarang menyapa